Assalamualaikum. Ale 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 Okey, hari ni awal-awal pagi ni aku nak ride daripada Kedah, Al-Star. Aku nak pergi KL balik hari. Aku ada kerja sekejap dekat KL. So aku solo ride lah daripada Al-Star ke KL. Hari ni aku nak tengok lah motor ni berapa minyak dia daripada Al-Star ke KL, dan berapa kali aku kena berhenti isi minyak. And then aku akan bagi sikit-sikit lah, basic punya tip untuk jalan jauh lah. Apa yang perlu buat ketika kita jalan jauh. Okey, sekarang pukul 7.25 pagi lah. Itu jam motorku. Kita tengok pukul berapa kita boleh sampai dekat KL. Aku tak laju lah. Aku maintain dalam 1, 2, 1, 3. Tengok lah lagi macam mana. Ikut rumah. Daripada tadi aku tengok, aku gerak 37.5 lah daripada Kedah. Okey, aku bagi basic tip lah untuk nak memulakan jalan jauh lah. Yang first kena check minyak ye lah. Tengok level dia cukup ataupun tak lah. Kalau tak kena tambah sikit. Kalau minyak dia dah lama, cukup lah. Dan lepas tu kita check brake. Brake depan sampai belakang. Brake tu safety lah. Tengok kalau dah nipis tu, kalau dah kalau dah nipis tu, cukup lah. Tengok lah tuan. Nanti tengok rantai tu jalan bubur minyak. Jalan jauh ni kena spare minyak mesin dulu. Nanti bila kita jalan jauh, rantai tu dah mesti nanti dia panas. Dia panas, minyak dia akan jadi kering. Dah kering tu yang rantai kita bunyi. Kita nak tahu rantai tu kering ataupun masih okey macam mana. Bila kau maintain slow-slow, dia kita akan bunyi rantai lah. Rantai dengan kasar. Bila stay boleh okey lah. Tak. Saya nak kena pastikan saya tu dah elok untuk boleh jalan jauh. Kalau tak nampak nipis-nipis tu, better memang tukar. Kalau tak tukar, tak lagi risau tengah highway. Jadi masalah besar juga kan. Okey, kita dah sampai Penang. Okey, sekarang pukul 8 tepat. Tadi kita gerak daripada Al-Star pukul 7.25. Sekarang ngap-ngap pukul 8. So kita ambil masa lebih kurang 35 minit dari dah Al-Star ke Penang. Sampai area Penang ni kereta dah mula banyak, dah mula sibuk. Tadi sepanjang jalan daripada Al-Star Penang kereta sunyi je. Kereta tak banyak. Hari-hari satu. Sampai Penang baru tengok jalan sibuk sikit. Tengok lepas pada nak masuk Jabatan Pulau Pinang, kita dah nampak jalan kosong, jalan mudah kosong. Kalau sebenarnya ramai orang pergi Pulau Pinang kerja.
hentian pertama kita. Sekarang jam 8.31. Tadi kita gerak pukul 7.25 dekat Alustar, kita nak masuk highway. Sekarang pukul 8.31, lebih kurang sejam 6 minit. RRR Gunung Semanggul. So first kita isi minyak. Right, kita baru lepas isi minyak dekat RRR Gunung Semanggul. Tadi saya isi RM20. Minyak around 90. Jom. The next destination. Sekarang pukul 8.46. Kita gerak daripada RNR Gunung Semanggul. So sekarang saya tengok Kia ni dah nak shoot. Jom lah. Sekarang jam 10.09. Saya isi minyak tadi ROS 97 RM30. Mana kata baru RM50. Kita isi dekat dengan Bukit Merah tadi RM20. Lepas tu sekarang sampai sini isi pula RM30. So ni memang boleh sampai KL lah. Tak jauh dah. Lebih kurang 69 kilo ke 90 dekat sini. Sejam tak sampai pun. Sejam tak sampai. Kawasan KL. Aku gerak pukul 7.30. Aku sampai Sungai Buloh, hentian je jantan kan. Pukul 11 tepat ngam-ngam. Lebih kurang 3.5 jam daripada Alustar ke Kuala Lumpur. Minyak dia duk full lagi. Baru turun satu bar. Ya, semua okey lah. RM50 sampai KL. Kita dah nak exit Kota Damansara. So video aku sekarang ni lah. Apa terkejut aku. Kita jumpa di video yang akan datang. Video aku balik petang ni. Petang ni aku akan balik Alustar balik. Terima kasih semua guys kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel aku. Kita jumpa lagi di next video. Tak boleh nak U-turn ke apa? Patut U-turn kan ke bawah? Tak ada U-turn eh? Sudah pasang. Aku mana tahu jalan KL. Aku nak pusing ke belah mana ni. Aku bukan tahu jalan ke belah KL ni.
Tuk pula kopi, jeng. Mana aku nak U-turn ni? Semua tempat tak boleh U-turn. Weh. Gila. Hantam sajalah, jangan beritahu orang. Yelah, cik tak tahu jalan KL nak buat macam mana.